Jerebu Sarawak kembali berwajah suram hari tu. Bacaan indeks APU setengah tempat dah mencapai 200. Malah bukti rasmi dekat muka buku dan hebahan segera penutupan sekolah serta peralihan kepada PDPR sudah mula viral. So persoalannya kini tu, apa sebenarnya punca jerebu tu? Sebelum kita nak membedah dalang di sebalik jerebu tu, kita nak throwback balik ke peristiwa yang lepas. Ribut kencang yang menghentam Sarawak pada 15 Ogos 2026 waktu cuaca panas terik berminggu-minggu. Tiba-tiba datang satu amukan ribut yang kuat dari atas telah membadai banyak tempat, dan antara yang paling terkesan adalah Uptown Metro City dekat Kuching. Jom kita nak nanggap apa kejadiannya. Tempat tim terimpun berjual, tim lunak patah bumbung. Si teruk lagi, malah ada yang lebih menyedihkan. Ada kedai yang terbalik ke belakang, ada kedai yang hancur patah riuk. Kesian dengan peniaga-peniaga Metro City waktu which is kami hanya mampu berdoa everything. So tu membuktikan amukan ribut tu bukan calang-calang. So apa sebenarnya yang berlaku apabila cuaca panas terik yang ekstrim sepanjang minggu berminggu-minggu, haba bumi akan naik ke atmosfera secara mendadak melalui proses perolakan yang ekstrim. Keadaan ini membentuk awan ribut putih cumulonimbus yang sangat-sangat besar. Apabila udara sejuk dalam awan runtuh ke debah dengan kelajuan yang tinggi bersama-sama dengan hujan, yang terjadilah fenomena yang dinamakan downburst. Yang inilah yang memusnahkan apa aja di laluannya. Bak kata orang, everything went out of control. Terima kasih kepada pengurusan Uptown Metro City. Nampaknya para peniaga hari tu dah mula beroperasi semula dengan tabah. Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya jerebu datang kembali. Hari tu 20 Ogos 2026, Kuching mencatatkan IPU melebihi 200 tadi, tapi kami dapat gambar tu daripada muka buku, dan tu notis rasmi daripada penutupan sekolah dah pun dikeluarkan. Kini tu anak-anak menjalankan PDPR. So dari ni jerebu tu datang. Untuk memahami visual crisis tu, jom kita buka aplikasi tu. Kita nak nanggap gerakan angin dekat sini. So lihat dekat garisan tu, angin bertiup kencang dari situ, dari arah negara jiran kita. Nampak sih? So tu lah yang membawa segala partikel-partikel, segala asap, segala jerebu ke negeri kita. Tu adalah angkara aktiviti di luar sempadan kita. Berdasarkan beberapa hantaran media sosial, ada yang menulis atas alasan adat tradisi berladang. This is so funny. Kaedah tebas dan bakar /